Korang tahu tak, lepas je aku beli kasut ni hari tu, dia orang buat lagi offer. Kasut ni pula, RM10 je guys. Bapak asuk aku pun, apa lagi, terus beli. Tapi kalau nak comparekan dari segi kualiti antara dua ni, memang yang ni padu lagi lah. Harga dia pun RM28. Nak compare dengan yang RM10, memang jauh beza sikit lah. Yang ni, dia punya material agak nipis tau. Dan dekat bahagian tapak getah ni, dia agak nipis juga dekat bahagian depan. So, kalau nak tekan ni, memang nipis gila lah. Compare dengan belakang, okay, belakang memang agak tebal lah, tapi depan dia nipis. So kasut yang macam ni tak sesuai lah kalau korang nak pergi kat lautan. Takut nanti tertusuk sesuatu, habis lah pula korang kan. Tapi rasanya kalau korang nak pakai untuk tempat-tempat yang biasa ni, rasanya tak ada masalah kot. Dan dari segi keselesaan, sebenarnya dia selesa je, kecuali bab tapak yang nipis tadi tu. Tapi fabric dia ni bukan kain tau, dia sponge. So dia memang lembut lah. Aku pun tak pakai betul-betul lagi, so tak pasti adakah dia sakit kaki ataupun tak. Kalau untuk yang kasut sebelum ni, aku dah pakai 2 kali, memang tak ada sakit kaki lah. Selesa pun selesa. Harga murah babe. Kalau korang minat, klik kat link di bawah.